Hadis ni diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur radhiyallahu an, Abu Hunaidah gelaran dia, merupakan sahabat Nabi SAW. Dia menganut Islam pada tahun yang ke-9 Hijrah, yakni dah lewat dia menganut Islam. Dia datang daripada Hadraul Maut, Yaman. Dan sebahagian riwayat Ibn Kathir menyebutnya tanpa sanad, menyebut Nabi SAW seakan memberi khabar gembira tentang kedatangan Wa'il. Pun begitu, tidak ada sanad yang kuat dalam hal itu. Namun yang pasti, Wa'il adalah merupakan seorang dari keluarga ataupun daripada min baqiyati abna'il muluk, min baqiyati abna'il muluk, daripada anak-anak ataupun daripada anak-anak raja, yakni daripada orang-orang besar Yaman. Keluarga dia, keluarga diraja, dia pun berstatus macam raja. Dia datang kepada Nabi SAW dengan pilihan dia tanpa paksa untuk menganut Islam. Nabi SAW memuliakannya, bagi penghormatan kepada dia. Dia duduk dekat dengan Nabi masa dia bercakap, kerana Nabi ini meletakkan manusia pada tempat dia, dia kedudukan dia. Kemudian Nabi SAW memberikan sepotong tanah kepada dia di Madinah. Nabi bagi sepotong tanah. Bila Nabi bagi sepotong tanah pada dia, Nabi biasa Nabi lantik satu orang lah, untuk orang panggil pergi iring dia lah, pasal dia pergi habaq kat mana tanah tu, pasal dia mai jauh. Nabi bagi tanah dia. Orang yang Nabi lantik pegawai lah, orang tu pegawai pengiring, yang Nabi lantik supaya piring raja ni siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan, anak Abu Sufyan. Muawiyah, semua kita tahu. Dan Wa'il baru masuk Islam, dia terbiasa dengan kehidupan dia sebagai raja. Jadi dia naik kenderaan dia, kuda dia, dengan pakaian dia, dengan kasut dia. Muawiyah masa tu zaman tu, Muawiyah walaupun dia anak Abu Sufyan, pak dia kaya tu, dia masuk Islam tak adalah kemewahan macam tu. Itu Nabi kata, wa amma Muawiyah tu fasa'lukun la malalah. Adapun Muawiyah susah miskin, tak ada apa, kasut pun tak ada. Kasut pun tak ada. Yang jadi pegawai pengiring tu pun, dia iring Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur naik kenderaan. Dia kata pada Wa'il, dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dia tengok Wa'il naik kuda, dia jalan, agak unta dia berjalan. Dia kata pada Wa'il, ardifni khalfak, bagilah aku naik belakang kau tu. Kan orang Arab biasa. Nabi, kita tengok Fadl bin Abbas naik belakang Nabi, duduk di belakang Nabi. Nabi pernah pelawar apa nama Asma agar naik kenderaan unta dengan Nabi. Dia malu, dia teringatkan takut suami dia Zubair cemburu. Orang Arab biasa duduk di belakang. Jadi Wa'il kata, la takunu min ardafil muluk, kau tak termasuk di kalangan orang yang boleh duduk di samping atau mengiring di belakang raja. Wa'il kata kat dia panas, dia kata, jalan dah, Nabi suruh, dia ikut. I'ti na'lak, i'tini na'lak. Kalau macam tu, bagi kasut kau aku. Panas ni aku berjalan ni. Dia kata,
inta'in dhillan naqah. Alah, kau tak payahlah kau berlindung dengan unta ni kan. Unta ni dengan bayang unta ni, kau lindung panas dengan bayang unta ni. Sehinggalah tak apalah, dia tunjuklah yang artinya Wa'il tak bagi dia tumpang, dan juga tak bagilah kasut Wa'il kat dia. Kemudian berapa lama selepas Nabi wafat, khalifah jatuh ke tangan khalifah diambil oleh Abu Bakar Siddiq 2 tahun lebih, kemudian oleh Umar 10 tahun, kemudian oleh Uthman 12 tahun. Kemudian mari kepada Ali. Pada zaman Ali berlaku krisis. Kemudian pada zaman Al-Hasan bin Ali, tempoh yang sekejap, kemudian Muawiyah menjadi khalifah. Muawiyah menjadi khalifah. Syiah inti Muawiyah ni. Muawiyah menjadi khalifah di pusat pemerintahannya di Syam. Ketika itu Wa'il umur dia dah tua. Wa'il pergi berjumpa dengan Muawiyah. Dulu Muawiyah lekeh, sekarang dia khalifah. Ada istana Muawiyah ni, dia khalifah, tapi cara dia tu macam dengan raja. Bukanlah zalim, tapi maksud ada pengawal, ada ini. Dia pernah jadi gubernur Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak suka cara pendekatan dia, tapi Muawiyah dengan alasannya. Islam pun bukan mengharamkan raja. Kita tahu Nabi Sulaiman raja dan ramai lagi. So bila dia pergi, Muawiyah ni satu orang terkenal, seorang yang halim, seorang yang santun. Syiah tak mau dengar cerita tentang Muawiyah, tapi Muawiyah terkenal ahli politik yang bagus. Bila Wa'il bin Hujur datang, umur Wa'il dah tua, dah 80 tahun. Muawiyah tak balas dendam apa yang Wa'il buat kat dia masa muda dulu. Bahkan Muawiyah menjemput Wa'il duduk di tepi dia. Dia hormat Wa'il dan memberikan kepadanya pemberian yang banyak. Cerita ni Wa'il sendiri yang cerita apa yang dia buat pada Muawiyah dulu, dan apa yang Muawiyah balas apabila dia dah tua dan pergi berjumpa Muawiyah. Muawiyah bawa dia duduk di tepi Muawiyah, dan kemudian Muawiyah memberikan kepadanya harta yang banyak. Muawiyah tanya dia, "Hang ingat tak masa aku hang baru mai lu, hang buat apa kat aku?" Dia kata, "Aku ingat." Aku ingat. Kata Wa'il bila keluar, ni anak dia, anak Wa'il, Alqamah bin Wa'il bin Hujur. Dia cerita, Wa'il kata, ni Samak, dia kata Wa'il, "Wudittu, alangkah aku teringin, wudittu ustukhlifa Muawiyah, wudittu anni hamaltuhu baina yaday. Wudittu anni hamaltuhu baina yaday." Alangkah baiknya kalau dulu ni aku jemput dia naik atas kenderaanku dan duduk di depan aku. Hari ni dia jadi khalifah. Tapi yang cerita ni pun Wa'il sendiri, dan Muawiyah tak dendam kat dia. Itu tanda pemimpin yang baik, tak dendam. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itu hari-hari yang silih berganti di kalangan manusia. Kadang-kala kita tak boleh jangka orang-orang yang ada di hadapan kita suatu hari dia nak jadi apa. Yalah, taklah disalahkan Wa'il. Ketika itu dia datang, dia memang keluarga raja, dia baru hari pertama masuk. Tetapi nak ceritanya, mungkin satu orang yang dahulu dia di bawah kita, macam Muawiyah dengan Wa'il, tiba-tiba dia menjadi khalifah. Bukan setakat memerintah Hadraul Maut, Muawiyah memerintah wilayah yang besar daripada wilayah-wilayah dunia, wilayah Islam. Merupakan khalifah yang pertama bagi kerajaan Bani Umayyah. Okey, tak apa, kita sambung hadis ni.